First time saya jumpa hotel yang boleh sarapan dari 7 pagi sampai 12 tengah hari. Padahal check out tetap juga pukul 12. Jadi pukul 10 barulah saya turun sarapan dengan family. Makanan pun banyak pilihan. Nasi lemak ada, roti-roti ada, vegetarian punya makanan pun ada. Yang paling sedap sekali, Nyonya Laksa. Nak tahu tak hotel mana? Kalau korang datang Melaka, korang boleh stay dekat Swiss Garden Hotel dekat The Shaw. Betul-betul tepi Sungai Melaka. Malam-malam lawa tau Sungai Melaka ni. Untuk bilik, saya ambil bilik deluxe biasa tu, tapi saya tambah katil sebab saya 3 orang. Macam tu lebih jimat. Bilik cantik tau, bersih, ada iron. Tu penting. View pun cantik. Petang-petang boleh mandi dekat kolam renang. Kolam dia besar tau, outdoor punya. Budak-budak suka macam ni. Atas kolam tu ada gym. Saya tak pergilah gym tu. Kolam ada 2, yang ni dekat bawah bumbung. Redup sikit, best kan? Tambah best lagi, hotel ni betul-betul sebelah shopping mall The Shaw. Kalau ada anak-anak memang confirm hotel ni memang paling terbaik, sebab dekat sini ada Wonder Park dan juga The Shaw Oceanarium. Saya taklah masuk kat dalam tu, tapi dari luar nampak fun. Untuk makan malam, saya dan family makan dekat hotel. Ada restoran Sky Daily. View nampak Bandar Melaka. Restoran cantik. Kita mesti takut macam mahal kan, tapi tak, harga dia orang okey-okey je. Masakan pun sedap. Saya makan chicken grill. Lepas makan boleh tengok pemandangan matahari terbenam. Masya Allah, memang cantik betul. Siap ada teleskop, boleh lah tengok jauh-jauh tu. Jangan lupa OOTD sekali kat sini. Malam-malam boleh jalan-jalan dekat Kampung Mountain, Bangunan Merah, Jonker Walk. Semua dekat-dekat je dengan hotel. Esoknya lepas sarapan, kami brisk walk, ambil gambar sekali di Jambatan Merah kat luar hotel. Kat sini siang cantik, malam tak nampak sangat. Pukul 12 kita check out. Check out pun senang. Semudah pas aja kunci boleh balik. Parking percuma. Lepas check out, korang nak tahu tak makan mana sedap dekat Melaka ni? Makan asam pedas lah, baru Melaka. 4 km aja dari hotel, korang boleh ke Asam Pedas Orang Kampung. Sedap, berdepan aja dengan Menara Tameng Sari. Senang kan, semua dekat-dekat kan? Jadi korang bolehlah stay di Swiss Garden Hotel Melaka. Datang tau.